Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya daripada kumpulan Imam Saifuddin Al-Amidi akan sedikit sebanyak membincangkan tentang peribadi dan latar belakang beliau. Nama sebenar beliau adalah Al-Imam Al-Alamah Saifuddin Abu Al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim Al-Amidi, yang pada mulanya bermazhab Hambali, kemudian beralih kepada mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Amid ataupun sekarang dikenali sebagai Diyarbakir, di mana Diyarbakir ini terletak di selatan Turki. Beliau dilahirkan pada tahun 1156 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1233 Masihi, di mana di dalam sekitar beliau berumur 77 sehingga 76 tahun. Maka Imam Al-Amidi ini menghafal Al-Quran di kampung halamannya sejak usia muda, di mana beliau mempelajari sebersedikit ilmu fiqh, bahasa Arab serta ilmu qiraat. Beliau memulakan pengajian dalam mazhab Hambali dan menghafal kitab Al-Hidayah karya Abu Al-Khattab Al-Khalwaldani, dan kemudian beliau berhijrah ke Baghdad untuk menimba ilmu daripada tokoh-tokoh ulama di sana dalam bidang qiraat, fiqh, hadis, ilmu khilaf iaitu ilmu pembandingan mazhab, dan juga usul fiqh. Kemudian beliau berpindah daripada mazhab Syafi'i dan menghafal kitab Al-Wasit karya Al-Imam Al-Ghazali. Okey, baik. Seterusnya saya ingin menjelaskan tentang guru-guru kepada Imam Saifuddin Al-Amidi. Imam Saifuddin Al-Amidi menuntut ilmu daripada beberapa guru penting sepanjang hayatnya yang memainkan peranan besar dalam membentuk kefahaman dan metodologi ilmiahnya. Salah seorang guru utamanya di Baghdad iaitu Abu Al-Fath Nasr bin Fityan bin Al-Muna Al-Hambali, yang banyak membimbing beliau dalam ilmu fiqh dan qiraat serta memberi asas yang kukuh dalam pemahaman hukum Islam dan bacaan Al-Quran. Selain itu, beliau juga menimba ilmu hadis dan bacaan Al-Quran daripada Abu Al-Fath bin Shaitil, yakni seorang ulama terkenal di Baghdad. Abu Al-Fath banyak membantu menguatkan penguasaan beliau terhadap ilmu hadis serta metodologi penyampaian dan penafsiran teks-teks ayat suci Al-Quran. Selepas beralih ke mazhab Syafi'i, Imam Saifuddin Al-Amidi memperdalam ilmu fiqh Syafi'i di bawah bimbingan Syekh Abu Al-Qasim bin Fadlan, yakni seorang guru yang sangat berpengaruh dalam membentuk kefahaman beliau terhadap prinsip-prinsip hukum Islam secara sistematik. Sebelum menjejakkan kaki ke Baghdad, semasa awal kehidupannya di Amid, Imam Saifuddin Al-Amidi ini juga belajar daripada guru-guru tempatan yang mengajarnya bacaan Al-Quran serta ilmu asas agama. Ini menjadi asas yang penting dalam perjalanan ilmiahnya dan membentuk asas yang kuat sebelum menuntut ilmu ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uzair Sarhan bin Badul Zaman. Nombor meeting A221896. Di sini saya akan menceritakan murid-murid Imam Saifuddin Al-Amidi. Yang pertama, Syekh Izzuddin Abdul Salam. Beliau memberitahu yang bahawa beliau tidak mahu belajar kaedah pembahasan selain daripada Imam Al-Amidi. Beliau adalah sangat merujuk pada Imam Al-Amidi kerana beliau sungguh hebat dalam kaedah pembahasan. Yang kedua, Ibnu Al-Hajib. Beliau adalah pakar usul fiqh dan nahwu. Beliau pernah belajar bersama Imam Al-Amidi di Syam. Yang ketiga, Siraj Ad-Din Al-Umawi. Beliau ialah pakar mantik dan usul fiqh. Beliau menyebarkan metodologi Imam Al-Amidi dalam penulisan dan pengajaran. Yang terakhir ialah Imam Al-Qarafi. Kumpulannya bahawa Imam Al-Amidi ni melahirkan banyak tokoh-tokoh yang hebat dalam berbagai kaedah usul fiqh dan sebagainya. Imam Saifuddin Al-Amidi merupakan ulama bermazhab Syafi'i dan beraliran Ahli Sunnah. Beliau mahir dalam pelbagai bidang seperti usul fiqh, akidah, logik dan falsafah.
Karya-karyanya masih dirujuk hingga hari ini. Antara karya beliau yang paling masyhur ialah Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Kitab ini membincangkan kaedah mengeluarkan hukum syarak daripada Al-Quran dan Sunnah, termasuk isu bahasa, dalil, ijtihad dan qiyas. Ia dianggap antara kitab usul fiqh paling mendalam dalam tradisi Islam. Dalam bidang akidah, Imam Al-Midi menghasilkan kitab Abkar Al-Afkar fi Usuluddin, sebuah kitab besar yang membela akidah Ahli Sunnah dengan hujah rasional dan logik. Beliau juga menulis Ghayat Al-Maram fi Ilmi Al-Kalam, iaitu versi yang lebih ringkas dan tersusun, sesuai untuk pelajar memahami asas ilmu kalam. Selain itu, beliau juga menulis Al-Mubin fi Syarh Alfaz Al-Hukum, yang menjelaskan maksud istilah-istilah hukum seperti wajib, haram, sah dan juga batal. Serta beliau juga menulis An-Nur Al-Bahir fi Al-Hukum Al-Zahir, iaitu kitab yang membincangkan konsep hukum zahir dalam Islam. Jadi, kesimpulannya, karya Imam Saifuddin Al-Amidi ini menunjukkan bagaimana Islam menggabungkan wahyu dan akal serta ketelitian dalam memahami hukum dan akidah. Beliau bukan sekadar ulama, tetapi pemikir besar yang memberi kesan mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Baiklah, seterusnya adalah sumbangan beliau. Imam Saifuddin Al-Amidi merupakan tokoh penting dalam dunia Islam yang memberi sumbangan besar dalam bidang usul fiqh dan juga ilmu kalam. Dalam pembaharuan usul fiqh, beliau menyusun disiplin ini secara sistematik dan kritis melalui karyanya iaitu Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, dengan menghimpunkan pandangan pelbagai mazhab seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Beliau juga menganalisis dalil secara rasional tanpa taksub mazhab serta memperkemas kaedah istinbat hukum agar lebih tepat dan berdisiplin. Seterusnya, pendekatan ini menjadikan kitab tersebut rujukan utama ulama mutaakhirin, khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam bidang akidah pula, beliau iaitu Imam Al-Amidi berperanan besar dalam mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah. Beliau menjawab hujah falsafah dan aliran rasional ekstrem seperti Mu'tazilah dengan pendekatan ilmiah yang seimbang antara dalil naqli dan hujah aqli. Karya beliau iaitu kitab Abkar Al-Afkar fi Usul Al-Din menjadi rujukan penting dan dianggap sebagai ensiklopedia dalam ilmu kalam, sekaligus mengukuhkan lagi asas teologi Islam. Jadi sumbangan Imam Saifuddin Al-Amidi yang seterusnya ialah dalam bidang mantik. Seperti yang kita tahu, Imam Saifuddin Al-Amidi ini seorang ulama mantik yang terkenal. Jadi beliau telah menggabungkan penggunaan akal, yakni mantik, dan wahyu dalam metodologi Islam. Ini bertujuan bagi memantapkan lagi kefahaman nas syarak dan mengukuhkan lagi dalil wahyu. Beliau juga telah menyusun hujah usul fiqh dan kalam secara sistematik menggunakan kaedah mantik ini. Seterusnya, sumbangan beliau juga tidak terhenti pada zaman beliau saja. Bahkan sumbangan beliau banyak yang telah diguna pakai sehingga hari ini. Antaranya ialah banyak karya-karyanya yang diguna pakai di universiti dan madrasah seperti kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam dan Al-Abkarul Afkar fi Usuluddin. Beliau juga menggunakan tradisi ilmiah seperti menggunakan ihtilaf ilmiah dalam memberi pandangan. Hal ini mengajar seseorang untuk memahami hukum dengan lebih berkaedah dan tersusun. Seterusnya, isu-isu yang berbangkit sekitar pemikiran Imam Saifuddin Al-Amidi. Isu yang pertama ialah tuduhan bid'ah dan zindik terhadap beliau. Beliau menerima kritikan hebat kerana mengintegrasikan kaedah logik Yunani dan falsafah ke dalam ilmu kalam dan usul fiqh. Beliau mempelajari falsafah daripada seorang guru Kristian di Baghdad yang kemudiannya membawa kepada tuduhan bahawa beliau menggunakan metodologi rasional yang menyimpang daripada ajaran tradisional.
Isu yang kedua ialah tekanan politik dan pengusiran. Akibat daripada ketegangan intelektual tersebut, beliau menghadapi beberapa siri pengusiran dalam hidupnya. Yang pertama di Mesir. Beliau terpaksa meninggalkan Kahirah setelah sekumpulan ulama, termasuk pengikut mazhab Maliki dan Hanbali, yang membuat petisyen rasmi untuk memboikotnya kerana dituduh menyebarkan falsafah yang merosakkan akidah. Yang kedua di Damsyik, beliau pernah memegang jawatan tinggi sebagai tenaga pengajar di Madrasah Al-Aziziyah, namun jawatan tersebut ditarik balik oleh pemerintah Ayyubid kerana tekanan daripada pesaing yang mempersoalkan pegangan akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Hamil Kamal, nombor matrik A216657. Saya akan menerangkan tentang isu-isu yang berkait serta program beliau, iaitu yang ketiga, perdebatan dengan ulama sezaman. Beliau sering terlibat dalam perdebatan intelektual yang sengit. Salah satu yang paling terkenal adalah kritikannya terhadap Fakhr al-Din Ar-Razi, seorang lagi tokoh bahasa teologi Asy'ariyah Al-Amidi, mempertahankan beberapa doktrin falsafah terhadap kritikan Ar-Razi yang menjadikan beliau kelihatan lebih cenderung kepada pemikiran Ibn Sina, Avicenna dalam beberapa isu teologi. Nombor 4 pula, isu doktrin tertentu. Beberapa isu spesifik yang menjadi bahan perdebatan dalam karya beliau termasuklah keabadian alam, iaitu analisis beliau mengenai hujah-hujah falsafah berkaitan isu ini sering dianggap terlalu dekat dengan pandangan ahli falsafah berbanding ahli teologi ortodoks. Takfir, iaitu pengkafiran. Dalam karyanya Abkar al-Afkar, beliau cuba menggariskan prinsip untuk mencegah pengkafiran yang berlebihan, iaitu takfir antara mazhab-mazhab Islam yang kadang-kadang disalah anggap sebagai sikap terlalu toleran terhadap golongan yang dianggap menyimpang oleh pihak lain. Kita dapat lihat bagaimana Imam Saifuddin Al-Amidi yang merupakan tokoh yang sangat penting yang menjadi rujukan terutamanya dalam bidang usul fiqh, di mana kita dapat lihat karya-karya beliau yang menjadi rujukan utama dalam bidang usul fiqh. Sebagai contoh dia, kitab beliau Al-Ihkam fi Usul Ahkam yang menjadi rujukan utama. Dalam kitab ni kita dapat lihat macam mana Imam Saifuddin Al-Amidi begitu menekankan mengenai kepentingan untuk memahami dalil-dalil ataupun nas-nas akli dan juga nakli secara mendalam tanpa kita menolak, tanpa kita mengetepikan mengenai kepentingan akal dalam memahami nas-nas syarak. Selain itu, kita dapat lihat juga Imam Saifuddin Al-Amidi ni antara tokoh yang berjaya memasukkan ataupun mengintegrasikan ilmu kalam dan juga falsafah dalam kerangka usul fiqh secara terkawal. Walaupun pada awal dia mendapat kritikan daripada ulama-ulama tradisional, namun sumbangan beliau dalam bidang usul fiqh tak boleh dinafikan dan juga diiktiraf kerana beliaulah yang membantu mengukuhkan disiplin ilmu usul fiqh sebagai salah satu bidang yang bersifat metodologi dan juga kritikal. Di samping itu, saya juga ingin membuat kesimpulan berkenaan dengan tokoh yang telah kami bincangkan, iaitu Imam Saifuddin Al-Amidi. Untuk saya menyimpulkan semua, Imam Saifuddin Al-Amidi ni ialah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat terkenal. Beliau juga telah diberi gelaran sebagai pedang agama, iaitu Saifuddin, oleh kerana kebolehan beliau dalam mempertahankan keagamaan Islam melalui pendekatan beliau yang tersendiri. Kebijaksanaan beliau merupakan keistimewaan bagi beliau kerana beliau telah menggabungkan konsep ilmu mantik dan juga ilmu usul fiqh untuk dijadikan kaedah berfikir yang lebih sistematik bagi menguatkan lagi hujah-hujah hukum Islam daripada sebarang keraguan dan tentangan. Beliau telah mengarang beberapa banyak karya. Antaranya yang paling terkenal ialah kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam yang telah dijadikan bahan rujukan oleh kebanyakan penuntut ilmu, terutama sekali ilmu akidah. Beliau juga telah menjadi seorang muhakkik yang menyaring semula perbincangan ilmu kalam yang panjang tu daripada ulama sebelumnya seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, lalu telah meringkaskannya dalam proses tahqiq supaya ia menjadi fakta yang lebih padat, ringkas dan tepat. Selain itu, beliau merupakan seorang yang adil kerana tidak taksub kepada mazhab tersebut itu sendiri, tapi beliau
mengakui kekuatan dari pihak mazhab lain sekiranya ia lebih benar dan kuat dari sudut hujah. Walaupun beliau terpaksa menghadapi banyak ujian seperti mana telah dituduh mempunyai masalah akidah, beliau akhirnya telah dibersihkan nama dan telah diiktiraf sebagai tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki, dan sekaligus telah membuktikan bahawa penggunaan akal yang betul sebenarnya dapat mengukuhkan lagi dalam mencari kebenaran wahyu Allah.